Mancing. Jom mancing koma, jom. Lombong biasa. 2 pancing. 3 orang. 3 pancing 2 orang. Mari turun. Turun jom koma. Nantilah dulu. Besar. Pancing aku nak patah. Pancing aku nak patah. Oh boy. Tak masalahnya batang rod ni nak patah. Buat ni. Main pelan-pelan. Tak apa, tempat lapang ni. Steady je. Woi, dia punya rod tu nak patah tu. Alah takut. Tidak. Aduh, patah. Itu pot sangkut pun. Salahnya rod aku nak patah dah. Nampak ni. Aku dah gabar dah. Jangan. Bagi lepas tu. Aduh. Dia keluar sini tu. Kita off dulu. Kita sambung balik. Boy, apa boy? Masa. Boleh lepas? Lepas. Akan sambung balik. Atau aku sauk tu tak boleh ambil buka. Sauk. Kayaklah dah sampai dah kot. Ya. Kalau cik orang sabar. Kena sauk kan. Kita guna sauk ni, sauk baru ni. Dah, aku dah guna dah. Tak ada, ikan dah sauk belum? Belum. Itu ikan. Oh, bukan sauk udang. Aku bawa sauk udang. Oh, bosok pun. Sauk nak patah. Sauk nak patah. Masalah batang rod nak patah, nampak ni tak? Batang rod nak patah, kecil tu. Punya rakam yang ada anak apa ni? Oh, dapat anak kot lentuk. Timbang. Okey, dapat 2.1 kilo. Okey. Nampak batang rod aku dah bengkok. Patah. Alah, kan ikan 20 bit. Dapat ikan pret. Siapa nak pret? RM56. Mahal. RM56 jual eh. Mudah lucu. Woi, ngajak lah. Tengah rakam-rakam dia. Tukang sauk. Pampadu. Dia ajab nak 5-6 kilo katanya. 5 kilo, 6 kilo dah tanya. Tukang sauk pula. Tadi orang yang sauk. Sekarang ni aku tukang sauk pula. Cepat. Boleh panjangkan sauk. Woi, rasa ikan ni selalu rasa udang. Kenapa ikan pula kena rasa? Bagi patah sikit batang rod tu. Ini batang rod dah patah. Ini buktinya tidak patah. Aku ni dah gudung lah. Akunya dah lama dah tanam ni. Jangan aku bawa 2 pancing. Kalau bawa 1 pancing tadi kan, yang seterusnya diam sajalah. 2 pancing aku bawa. Nasib baik juga. Memang ramai sana. Oh, ajak 5 kilo dapat dah tu. 5 kilo. Ui, ini ikan raja ni.
Macam betul. Dah lama aku takut. Manja-manja dulu, belai-belai. Jauh lagi. Bangla. Panjang. Oh, betul. 12 kilo. Lagi besar. Oh, lagi padu. Aku tak puas hati. Bak batang. Oh, kejap. Ini dah macam Tak muat. Oh, tak muat. Aku je mulut. Oh, sekejap. Aku nak ambil rasmi sikit. Ya. Nyari buat saruk je. Tadi ajak nak udang je. Oh, bangla lah. Ada bangla dah. Putih pun. dia makan ni ya. Dia makan dedok ke dedok pun. Elek. Kan dia makan Ada ni apa? kampung. Ni. Sekejap. Raya. Kalau aku patah. Alah. Tak patah tadi kan. Aku dapat yang besar ni. Lagak Okey dah dia makan. Ini dalam 3 kilo ni. Empat. 3,5. Oh, macam mana dah cepat nutup harga? 3,5. Okey. Timbang. Bang dah. Timbang. Pandai dah kau ni. Timbang. 32 lah. 32. Hilang pula. Ni panjang. Tunjuk sikit. Sauk baru kedai. Mana buka ni? Oh, ni depan. Wah. 3 kilo 35. Sana kamera. Dayahlah. 3.5. 3.5 lah aku tolong. Ni sini kamu depan. Belah sini lah. Weh, depan menor lah. Bengam menor. 335. 3.5. Oi, panjang sauk ni. Ni sauk panjangnya. Bawa kedai. Pergi aku lah. Ini dia bagi gol-gol. Oh, bangla lah pun. Dah ada saiz lah. Jadi lah. Lagi berkilo. Weh, lama pun aku rakam tu. Dengar orang semua perbualan kita ni. Akhir sekali patah juga akhirnya terlipat. Ni terlipat lah. Tamat lah. Tamat riwayat 2.1 kilo punya pasai.